Soalan untuk semua business owner. Dekat mana kalian simpan keuntungan bisnes setiap hari? Okey, ramai peniaga ni kan, dia boleh jana untung yang besar. Tapi bila hujung tahun, kira balik tak tahu kat mana untung tu pergi. Nabi SAW pernah bersabda, 9 daripada 10 sumber rezeki datangnya daripada perniagaan. Tapi sayangnya, ramai peniaga tak nampak hasil sebenar bisnes mereka. Untung ada, tapi bocor. Kadang-kadang terbeli stok yang banyak. Kadang-kadang terpakai untung bisnes untuk kegunaan peribadi. Kadang-kadang terpakai sampai lupa nak ganti balik. Akhirnya simpanan kosong. Actually, masalah ni Fiza pun pernah alami dulu. Sampai satu hari Fiza ubah cara simpanan keuntungan ni. Fiza buka akaun emas Gap atas nama syarikat dan mula simpan RM100 setiap hari. Cukup setahun, Alhamdulillah dah terkumpullah emas Fiza yang macam ni. Nampak kecil tapi inilah aset yang kekal nilainya sampai bila-bila. Sekarang ni, setiap kali bisnes untung, Fiza akan asingkan sebahagiannya terus pada simpanan emas. Sebab emas kali inflasi dan tak mudah bocor. Dan tak boleh juga terbelanja tanpa sedar. Ia simpanan yang sebenar, bukan nombor dekat dalam akaun bank. Jadi untuk semua business owner, pastikan tuan-puan ada lindungi keuntungan dan modal bisnes kita dalam bentuk simpanan emas yang macam ni. Bagi mereka yang berminat untuk mulakan tabung emas, boleh isi browser app dekat bawah tu ataupun tonton video Fiza Dipin untuk cara mula simpan emas. InsyaAllah Fiza akan bantu dan bimbing sebaiknya.